program PREP membuatkan saya lebih fokus pada sejarah dan DM. Dalam kelas teknik, Syamila dapat tanya soalan kat cikgu. Mak saya cakap berusaha bersungguh-sungguh untuk banggakan diorang. Saya dah ready sebab saya dah study hard cukup-cukup. Kalau masa SPM tu, kalau ada yang seorang tak tahu, jangan keliru, jangan kelang kabut. Fikir tenang-tenang, baru jawab. Jadi apa yang saya lihat hasil daripada program anak kita kerjasama daripada pihak UPSI khususnya, pelajar-pelajar di sini dapat menambah baik proses PDPC mereka dengan pemberian tablet. Kemudian kita ada program PREPS, hasil bantuan daripada Yayasan Hasanah UPSI. Pelajar-pelajar diberikan kelas tambahan, guru-guru diberikan suntikan dana untuk meneruskan program kelas tambahan PREPS ini.